Anda nak beli rumah lagi 5 tahun, ambil langkah bijak dengan simpan emas. Ada orang kata rugi kalau simpan emas untuk deposit rumah sebab bila cukup simpanan emas, harga rumah pun dah naik. Tapi hakikatnya mereka lupa bahawa inflasi, kejatuhan nilai mata wang dan kenaikan harga aset semuanya bergerak seiring. Emas berbeza daripada duit. Ia bukan sahaja ada appreciation value, malah emas kalis inflasi kerana harga emas naik selari dengan kadar inflasi. Contohnya, katakan anda target beli rumah berharga RM400,000 dalam masa 5 tahun. Deposit rumah pertama biasanya 10%, jadi anda perlukan RM40,000. Kalau anda kumpul duit selama 5 tahun, kemungkinan besar RM40 itu sudah tidak cukup kerana harga rumah makin meningkat. Berbeza kalau anda target simpan 100 gram emas bernilai sekitar RM50,000 hari ini. Dengan purata kenaikan harga emas 10% setahun, selepas 5 tahun nilai 100 gram emas itu masih cukup untuk bayar deposit rumah walaupun harga rumah sudah naik. Itulah kuasa emas. Ia dapat mengekalkan nilai simpanan dan lindungi kuasa beli anda dalam jangka masa yang panjang. Jadi kalau anda nak mula alihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.